Ini bukan salah kami, ini bukan salah pemain. 7 bulan sejak kes pemalsuan dokumen FAM meletup pada September 2025. Alip dah sampai buat 2 ke 3 video sejak daripada Disember hingga Mac baru-baru ini. Jadi, apa result dan juga update perkembangan sekarang? 31 Mac 2026, Malaysia menentang Vietnam. Kalah 3-1. Dihina, dimalukan, digelak. Kena troll satu dunia bola sepak. Kami semua ni penyokong yang kena tanggung malu. FAM tak tahu malu. 7 pemain pula sampai sekarang dah hilang, tak tahu pergi mana. Alip memang dah marah dan juga benci dengan FAM dan juga pemimpinnya. Respon mereka terhadap keputusan CHAS sangatlah buruk dan bodoh sombong. Dah kena denda berjuta pun masih nak cakap ini bukan salah kami, ini bukan salah pemain. Kami tak tahu siapa yang bersalah. Ini ke level Persatuan Bola Sepak Negara? Sekarang FAM tiada ahli rasmi sebab mereka meletak jawatan terhormat sungguh hinggalah Kongres FAM pada bulan Ogos ini. Time letak jawatan, reti pula nak hormat-hormat. Kami ni peminat tidak pernah dihormati. 2 suspek yang dikenal pasti sejak Disember lalu sehingga sekarang masih lagi tak dijumpai. Pihak berkuasa juga masih lagi tak menunjukkan apa-apa sebarang update tentang kes ini. Alip adalah meletakkan sedikit harapan kepada Menteri Baru Belia dan Sukan, iaitu Dr. Taufik Johari untuk sedikit tekankan kes ini kepada orang yang berkuasa. Tapi Dr. Taufik ni macam suka silat lah daripada bola. Tiada apa-apa action dari dia. Zero. Alip boleh kata sekarang semua yang ada kuasa memang tak boleh harap. Hanya Ultras Malaya. Mereka sahajalah yang berani meminta sesuatu. Mereka yang tidak berkuasa. Kami yang tidak berkuasa. Rakyat Maharin. Kempen mereka iaitu kembalikan bola sepak kepada rakyat. Mereka hanya meminta tuntutan mudah. FAM mengaku ada berlakunya pemalsuan dan tarik balik IC 7 pemain palsu ini. Tapi itulah, kenapa Alip? Kenapa Ultras Malaya? Kenapa kami semua penyokong Harimau Malaya yang kena buat semua ni? Bukankah ini patut kerja Dr. Taufik, Kementerian Dalam Negeri dan juga PMX yang patut tekankan isu ini? Sebab ini tentang maruah dan kedaulatan negara. Mereka yang berkuasa sepatutnya tekankan isu ini, bukan kami semua. Selagi sistem membenarkan benda ini berlaku, sampai bila-bila lah pesalah tak akan ditangkap. Kami semua rakyat berhak tahu kebenaran. Kami dah penat ditipu. Kami nak keadilan.